aja. Assalamualaikum. Terima kasih kerana setiap hari Khamis pukul 8 anda dah setia untuk menanti episod baru Kita Aja Diam Tak Diam. Subhanallah, dah setahun dah kita bersama, dan dalam Diam Tak Diam kita dalam masa setahun ini dah berjaya meletakkan kita punya podcast setaraf dengan podcast-podcast yang dah pun established. Terima kasih kepada anda semua, dan tentunya Pak Ni sangat berterima kasih kepada SKV Mind Tropic dan Mind Tropic Junior kerana terus membijak pandaikan perbualan dan perbincangan kami dalam podcast Kita Aja. Okey? Dan bila kita bercakap mengenai Mind Tropic dan Mind Tropic Junior, kita mesti bercakap mengenai mental health. Okey, inilah dia booster minda dan juga vitamin minda nombor 1 pilihan ibu bapa, terutama kepada anak-anak yang belajar dan kepada mereka yang hidup bekerja penuh dengan cabaran mental. Inilah dia juga kita serlahkan untuk anda dapat mengimbangkan ketenangan mental anda dengan pekerjaan dan juga urusan seharian. Dalam pada itu kita juga bercakap pasal kita nak unlock potential ataupun kita nak serlahkan potensi anak-anak kita. Jadi untuk itu kita akan bersama dengan tetamu kita yang akan juga kita bawa mereka sebagai satu figura untuk kita selami perjalanan hidup dan bagaimana dia menjadi seorang yang hebat sampai ketika ini, dan bagaimana agaknya beliau tanpa ada Mind Tropic dan Mind Tropic Junior satu ketika dahulu dapat mencari potensi dalam diri mereka atau diri tetamu kita. Apalagi sekarang dah ada pula suplemen dan juga vitamin minda Mind Tropic dan Mind Tropic Junior ini. Okay? So, mencari potensi dalam kerjaya, potensi dalam kehidupan ini sangat-sangat bermakna, terutama kepada anak-anak kita. Okay? Jom kita mulakan. Kita bersama dengan Pak Ni Tak Sabar dengan seorang figura yang Pak Ni anggap sebagai seorang yang sangat humble, sangat merendah diri, tetapi mempunyai rekod kejayaan yang luar biasa juga dalam bidang seni. Okay? Beliau adalah seorang yang bukan keturunan daripada negara kita, tapi berasal dari Cebu, Filipina. Beliau adalah Fikri Mark Adam bin Abdullah, atau kita panggil saja Mark Adam. Okay, kita terus bersama dengan Mark Adam. Mark Adam. Okey, Mark adalah saya tak tahu pun nama awak Fikri. Fikri Adam Mark bin Abdullah, Pak Lim. Saya tak tahu pun nama awak Fikri. Tak pernah pakai nama Fikri tu masa nak masuk industri tu dia orang tanya apa stage name yang kita boleh perlukan. So nama saya dalam Islam Fikri Adam Mark bin Abdullah. So Adam Mark tu kita twist jadi Mark Adam. Okey, saya ingatkan Adam itu adalah nama family awak dekat Filipin. Dekat Filipin, nama Filipin family adalah Echeverry. Saya punya Philippine name Mark Makaraig Echeverry. Susahnya nak sebut, apa lagi nak eja. Nama-nama sana Pak Nil, nama-nama Espanyol. Macam mana life you masa kecil Apa yang saya ingat life membesarkan kat tempat yang di tempat tu rumah-rumah setinggan, Pak Nil. Okey. Orang-orang miskin duduk dekat bandar, tapi kita semua duduk dekat tepi laut. Tapi apa yang saya ingat, gembira saja Pak Nil. Sebab dulu tak ada responsibility dan sebagainya. Kita dekat dengan kita punya keluarga, dengan kawan-kawan. I always feel happy bersama keluarga. Sekarang rindulah. Kehidupan macam tu. Kehidupan macam tu senang Pak Nil. Senang, kita tak fikir masalah. Selagi apa yang kita mampu, kita nak jauhkan diri daripada masalah, walaupun kita duduk dalam kampung yang memang paling bahaya dekat Cebu City. Bahaya maknanya? It's taksi tak nak masuk kat situ. Takut kena rompak.
mesti kalau ada yang kebanyakan ada yang berlaku. Oh, apa tu? Jahat, benda-benda jahat. Oh ya? Ya, saya duduk dekat dalam tu. Sebab rumah saya dulu pasir, bukan simen. Kalau taufan datang, dia memang lecak lah. Okey. Lepas tu kita buat meja begini, tinggi dia. Kat situ lah kita tidur. Rumah tu sebesar macam ni, 2 tingkat. Oh, 2 tingkat. Kat dalam rumah tu ada 20 lebih orang duduk. Semua adik-beradik? Saya punya ayah ada 4 sibling. Anak ada 4 atau 3 anak. So Setiap sibling? setiap sibling. So kita duduk kat situ. Saya punya Cousin semua cousin lah. semua. Saya dalam keluarga adalah cousin lelaki paling sulung. Okey. So saya kena jaga budak-budak ni. Dekat Filipina Pak Nil, kita punya cousin atau sepupu atau kawan-kawan kita anggap sebagai Adik-beradik. keluarga. Disebab tu kat Filipina rumah sentiasa buka. Orang akan masuk keluar masuk keluar. Jiran pun sebegitu. Kita anggap macam keluarga sendiri. Oh. Ya. So, ayah mak buat kerja apa sebenarnya? Ayah saya dia kerja construction. Dia sangat suka kerja-kerja engineering, tapi dia bukan engineer. Dia tak lulus university. Bukan tak lulus, kemungkinan tak ada duit untuk nak teruskan. Tapi kerja dia untuk mengkuatkan konkrit yang dibuat untuk buat jambatan. Okey. Kerja-kerja engineer lah. Dan dia pernah pergi ke Saudi untuk kerja 2 tahun kat sana. Wow. Early 90s. Lepas tu gaji dia dekat Filipina Pak Nil 6,000 masa tu 90-an 6,000 peso Dalam RM400 sebulan. mana besarnya RM400, mak? Itu yang saya pelik sebab seperti apa yang Pak Nil tanya tadi, saya membesar dengan macam mana? Saya membesar dengan gembira walaupun keadaan sebegitu. Kemungkinan sebab mak dan ayah kot. Dorongan diorang macam mana diorang. Mak kerja apa? Saya Your mother? tak ada kerja. Full time housewife? Housewife. Dia basuh pinggan, basuh kain. Saya memang boleh katakan anak mak lah. Oh yalah. Nyamuk tak boleh Pak Nil. Tapi duduk kat tempat yang ada nyamuk. Banyak nyamuk. Dia akan malam tu dia akan macam security guard untuk nyamuk. Kalau ada nyamuk dia akan tepuk. Lepas tu saya dah naik tingkatan 2 high school, mak masih suap. Makan begitu. Dia punya, bukan saja saya lah, untuk Yalah. saya punya kakak dan adik juga. So dia punya kasih sayang tu sangat special lah. biasa, Sangat special. So dia tunjuk kasih sayang tu, kita pun terbawa-bawa lah sampai sekarang. Bukankah kalau kita hidup susah, kita akan dihimpit dengan kesusahan, dengan tak cukup duit dan makan, tak ada melalui kesusahan tak cukup wang. Ada Pak Nil. Tapi kita tak stres dengan benda tu. Tak ada stres Pak Nil. Kita akan coba bayangkan Pak Nil, saya sudah makan nasi dengan garam, nasi dengan ikan kering. Ini favorite setiap hari almost. Nasi dengan cola. Sedap Pak Nil. Oh ya? Nasi dengan cola. Kita tak ada macam, kenapa tak ada daging, kenapa tak ada ayam. Tak pernah Pak Nil, tak pernah. Sebab kita dah terima, kita dah diberitahu, ayah dah beritahu, kita ni miskin. Dan tapi yang penting kita bersama. Kita bersama. Tapi apa yang saya nak dengan korang jalan
di jalan yang betul dalam hidup ni. Pergi habiskan sekolah dan sebagainya. Itu saya bawa-bawa Pak Nil sampai sekarang. Walaupun saya nanti kalau saya ada banyak duit Pak Nil, saya tetap miskin dalam hati. Kadang-kadang ayah kalau dia ada duit lebih, dibawa kita semua ke restoran atau makan pizza atau makan Fast food. makanan yang sedap. Ada juga, ada juga. Tapi kalau tak ada, kita redha. Kita terima. Kita faham hanya ayah saja yang bekerja. Dia pun walaupun saya tahu masa saya dah membesar, saya nampak kadang-kadang dia tengah susah. Dia tak nak tunjuk. Tapi kita pun bila dah membesar tak mau bagi dia stres. Tak mau bagi dia lagi susah. Ada jiran-jiran yang sudah improve. Dia orang dah ada kereta dan sebagainya. Rezeki diorang lah, orang kata rezeki diorang. Mungkin rezeki kita belum datang, tapi semestinya kita akan dapat nanti. Saya daripada dulu mak memang berfikir macam tu ke? Sebab kenapa kita nak stres dengan benda yang sebenarnya sudah kita dah tahu itu kedudukan kita, dan sebenarnya kita ada chances untuk ubah kita punya kedudukan, dan kita dah tahu semua dah tertulis apa yang Tuhan berikan pada saya Pak Nil. Saya terima dengan sepenuh hati. Apa-apa saja. Kalau Tuhan bagi saya miskin, saya adalah miskin. Kalau Tuhan bagi saya rezeki nanti, maknanya saya ada tanggungjawab. Disebab itulah masa saya datang di Malaysia, umur saya 21, pertama kali saya keluar dekat Filipina, saya ada 2 benda yang saya tak nak. Dan sampai sekarang alhamdulillah tak terjadi. Satunya, saya tak nak sakit. Yang keduanya, saya tak nak masalah. Saya pegang sampai sekarang. Sebab saya menjajah, I'm going to another place. That time I'm too young. You were only 21. 21. Okay. Masa mak kanak-kanak, mak ada cita-cita? Cita-cita saya, satunya, saya nak jadi engineer Pak Nil. Okay. Sebab apa yang saya nampak dekat ayah saya. Yang keduanya, saya nak jadi penyanyi yang terkenal. Pak Nil, saya punya umur 12 tahun, saya dah jadi juara dekat Filipina. TV, pertandingan paling besar di Filipina. Ya, saya jadi juara. Dan umur... Tandingan apa tu? Nyanyi. Yelah, nama Akademi Fantasia. Tanghalan ng Kampiyon. Tanghalan ng Kampiyon, Battle of the Champion. Dulu-dulu Pak Nil, tak ada kategori. Budak-budak, dewasa, battle. Oh, tak kira umur? Tak kira umur. Ada yang orang tua. Oh ya? Dan masa tu saya ada repertoire saya, lagu-lagu yang saya boleh nyanyi, ada 500 lebih yang saya boleh nyanyi dan saya hafal. Lagu-lagu lama. Okay. Bee Gees, Matt Monro and Gilbert Humperdinck. Tom Jones. Pak Nil, saya punya keluarga, saya punya atuk-atuk, dia orang pemuzik, sudah pemuzik. Brass section. Okay. So, dalam darah keluarga memang sudah pemuzik. Ayah saya sentiasa mencari wang untuk saya masuk pertandingan-pertandingan ini. Okay. Dan ada pertama kali saya dapat karaoke set Pak Nil. Ayah saya beli karaoke set. Saya jaga karaoke tu. Saya ingat lagi dia habiskan banyak duit untuk beli karaoke tu untuk saya berlatih. Okay. Saya mula start menyanyi berlatih umur 7 tahun. Bila saya masuk 10 tahun, saya dah jadi
macam penyanyi profesional, di mana saya pergi di mana saja competition atau event sampai umur 12 jadi juara, sebab ayah saya yang dorong saya untuk improve saya punya singing dan juga performance. Okay, masa mak masuk pertandingan besar tadi tu, that's the biggest competition you Yeah. enter, dan the whole Philippine punya apa ni lah contest Yeah. yang all over Philippine masuk. Setiap minggu ada pertandingan. Bila you masuk menang first week, you kena menang at least 4 week baru you masuk final ujung tahun. Masa kanak-kanak, umur you berapa masa tu? 12 tahun. You dah popular dah dekat sana. Dah popular. Dan nama popular you dekat sana apa? Masa 12 tahun? Mark Ichivari. Saya punya Philippine name. Okay. Mark Ichivari. Saya dijemput untuk radio, persembahan untuk TV dulu-dulu. Dan you dah ada album? Tak ada album. Habis kalau dah menang tak buat album? Ayah saya masa dulu Pak Nil, dia memang berfikir education, nyanyi. Tapi dia memang letak saya dekat kena habiskan sekolah Pak Nil. Okay. Walaupun saya dah jadi juara, dia cakap this is still the most important thing, education. You concentrate here because you're still young. Later you can go back. Okay. Yeah. Dia memang pertamanya pelajaran Pak Nil. Saya masuk university free. I was a scholar. Tapi bukan scholar akademik, scholar untuk seni. Oh, kat sana ada? Ya. Yeah. So saya boleh ambil apa-apa saja course. Dan saya full free. Saya tak perlu bayar. Sebab saya ada suara. Saya pergi audition, dia orang terima. Dia cakap, okay, you can be in the choir. You can be in the choir sini. Then I go in as with the choir, university punya choir. Okay, bisa kata bila kata you dah masuk pertandingan yang besar, keluar TV semua kan, so you punya kehidupan patut berubah lah. Dulu berubah lah Pak Nil. Banyak show, ada orang yang kenal. You dah pindah lah daripada rumah tu? Tak ada. Masih duduk situ? Masih duduk situ. Oh, and then? Sekejap, benda tu sekejap saja berlalu. Oh. Lepas tu concentrate on the education balik. Bila awak dah jadi penyanyi, sebenarnya awak dah nampak lah awak punya potential adalah menjadi penyanyi, bukan menjadi engineer. Ya, saya ambil engineer. Saya habiskan engineer 4 tahun. In Philippines 5 tahun. Saya tak habiskan Pak Nil sebab cerita dia. Masa 4 tahun tu saya dah habis engineer. Ayah saya dah sakit. So ayah saya dah sakit Parkinson. Lepas tu ada panggilan untuk datang Malaysia. Satu ejen ni sebab masa uni dulu saya malam saya main club. Siang saya ambil civil engineering, malam saya main club. Ada satu ejen nampak kita, dia cakap saya nak bawa korang dekat Malaysia. Okay. Lepas tu saya ada pilihan masa tu. Saya pilih datang sini sebab saya nak tolong ayah saya yang tengah sakit teruk dengan Parkinson. Dapatkan duit, bekerja dekat Malaysia. 2-year contract. So lepas 2 tahun kontrak, saya akan balik Filipin dan habiskan belajar 1 tahun lagi civil engineer. Tapi dia punya destinasi berubah Pak Nil. Dekat sini saya jumpa jodoh. Saya punya isteri, kita berkawan selama 2 tahun juga sebelum kita berkahwin. So lepas berkahwin tu saya decide untuk duduk sini. Semua pemuzik di Filipina to go out from the country is a very big achievement. Yeah, because if we work outside the country, just like Malaysia, China, Thailand, Dubai. Yeah, we earn quite a lot of money actually. Yeah, compared to us working there as a musician. Banyak kali ganda. Betul. Boleh bantu keluarga. Boleh beli rumah. Mak tak takut?
First time nak datang Malaysia, first time keluar dari negara, tak takut? Ada rasa takut Pak Nil, sebab saya tak tahu what I can expect. Sebab ada cerita di mana pekerja ditipu, dipukul dan sebagainya. Kan? So saya takut, tapi saya beranikan diri sebab memang saya nak bantu saya punya ayah, nak cari duit untuk to sustain his life, because the last time yang last saya tengok dia memang dah teruk sikit. Saya beranikan diri untuk keluar negara, tapi bila saya sampai sini, saya rasa bertua Pak Nil. Orang-orang yang saya jumpa dekat sini, kawan pertama saya di Malaysia adalah isteri saya sekarang. Macam mana jumpa? Saya main dekat Glen Maripan Pacific Subang. Sekarang nama dia Holiday Inn. June 2001, we started playing there. Saya jumpa dia ke sana. Dia orang ada gala night. We are the house band. She working in a law firm. Okay. At that time. That's the first time. Yeah, because benda itu sekali je dia datang, bukannya regular datang tiap malam. Kalau gala night sekali itu je lah. Pak Nil, masa saya nampak dia first time, melekat. Serius? You tak ada ke buah hati dekat Filipina? Saya macam ni Pak Nil. Wow. Apa ilmu yang dipakai? Tak tahu. Kita ajak berhenti seketika. Okay, kita sangat gembira pada hari ini. Kita bercerita tentang kehebatan seorang figura kecil, sangat rendah diri juga, dan pada waktu yang sama juga banyak cerita besar dikongsikan. Selepas ini kita sambung lagi dalam Kita Aja. Setiap ibu di dunia pasti akan ada satu perkara yang merisaukan mereka. Bahkan perkara itu bukan tentang diri mereka, tetapi tentang cahaya mata mereka yang akan melihat realiti dunia yang sebenar. Sama seperti aku. Aku kerap kali bertanya, kenapa anak aku jadi macam ni? Sedangkan aku ini berpelajaran. Semua orang pandang aku dengan tinggi. Tapi bila di rumah, itu sebaliknya. Anak aku sukar untuk fokus. Dia cepat lupa, cepat putus asa. Setiap kali belajar, dia menangis. Aku telah beri apa yang diperlukan. Sekolah yang bagus, guru yang terbaik. Kenapa dia masih macam ni, ya Allah? Alangkah baik kalau aku dapat ganti tempat dia. Apa salah aku? Sarah, kenapa you buat I rasa macam sangat ni? I don't know what else to do, Lina. Result anak I teruk. I feel like such a failure. I give her everything. Tapi bila tengok result SPM trial, I just... And a mother with a master's degree end up raising a child yang gagal. Sometimes anak dia bukan tak pandai, cuma otak dia penat, overload. Dia cuma perlukan support you je. Start small, Sarah. Bagi dia pemakanan sihat, or maybe supplement minda. Kadang otak dia tak fokus sebab tak cukup nutrisi. Trust me, bila minda kuat, everything will be okay. Maybe you are right, Lina. I've been chasing a result, but maybe now it's time I start healing her mind. Intan, bila otak penat, jangan paksa. Kita kena jaga dari dalam.
makan sihat, tenangkan hati. Kita dah usaha, lepas tu kita tawakal. Dan jangan lupa doa. Sebab bila kita usahakan dengan hati, Allah akan cukupkan selebihnya. Ya Allah, terima kasih atas kekuatan anakku. Selagi mampu, aku akan terus di sisinya dengan kasih dan doa yang tak pernah padam. Kita aja kembali. Terima kasih kepada anda dan kita nak teruskan. Saya mohon sangat anda untuk subscribe. Yang belum subscribe itu, saya mohon sangat untuk anda subscribe kita punya podcast dan YouTube channel kita. Kita aja ini untuk kita terus beraksi dan dapat meyakinkan kita punya penaja serta penerbit kita untuk terus menerbitkan podcast kita aja. Jom. Kesusahan masih datang dekat sini. Ayah saya dah sakit. Masa saya nak datang sini, dia belikan saya bag. Luggage bag, Pak Nil. Luggage bag tu, Pak Nil, macam bus. Dia macam ni. Lepas tu dia ada roda macam bus. Luggage bag paling kuat yang saya ada. Kala yang luggage yang ada tu, I masih simpan lagi. Lepas tu diberikan saya 500 peso. Itu saja duit. 500 peso tu berapa ringgit tu? 40? Macam tu. 30, 40. Itu dibagikan. Itu savings dia. Dibagi dekat saya. Itu saja duit yang saya ada. You tukar kat sana dapat banyak tu? 500 peso. Saya datang sini, saya tak tahu nak buat apa. 500 peso. I tak tahu nak pergi mana. I simpan je. Ya. Lepas tu kita pergi. Ejen tu ambil kita dekat KLIA. Kita ada 8 orang, Pak Nil. Terkejut, Pak Nil. 8 orang ni masa datang KLIA macam ni, Pak Nil. Macam terpegun lah. Terpegun dengan KLIA. Besar. Bangunan dia. Lepas tu dia punya, kan saya civil engineer kan. Sebelum kapal tu landing, saya tengok ke bawah, Pak Nil. Lepas tu macam terlukis dia punya. Malam, lampu kan you boleh nampak. Ya. Susun dia macam elok sangat. Kan? Lepas tu landing dekat KLIA, ejen bawa pergi. Ni pertengahan Mei ni. Middle of May. We're going to play on June. So middle of May. Tahun 2001. Lepas tu dibawa dekat apartmen di mana kita duduk. Apartmen. Lepas tu dia cakap, you have 2 weeks before you're going to start work. Where do you guys want to go? Said all of us. KLCC. Pak Nil, KLCC Pak Nil dekat Filipina sangat famous. Oh ya? Malaysia kita tak tahu, Pak Nil. KLCC kita tahu. Saya ada, Pak Nil, kat Filipina yang kecil-kecil tu. Oh, miniature. The tallest twin tower in the world. Siapa bagi? Siapa bagi? Tak, kita beli kat sana. Oh, beli dekat Sibu? Dekat Sibu. Ada jual? Ada. Oh. Lepas tu sampai sini, where do you want to go? We want to go to KLCC. Boss kan? Okay, I bring you tomorrow. We go there, partner. Itu yang menangis. Kenapa nangis? Tengok KLCC. Oh. Menangis. Kita duduk sana The whole day. habis lebih 4 jam. Duduk sana je, Panil, tengok. Duit? Duit? Duit 500 peso. Tak tahu nak beli apa. Habis ejen tak bagi ke pendahuluan advance? Oh, ada. Ejen bagilah. Tapi kebanyakan kali bila kita dapat duit, kita simpan untuk dihantar ke Filipina. Tapi Mak, awak kerja pertama terus dekat hotel besar ya. Dan hotel besar awak duduk dekat hotel tu kan? Kita duduk dekat hotel tu, Panil. Memang makan tanggung. room service. Bukan seronok, Panil. Bukan seronok. Seronok lah. 2 minggu seronok.
Tapi lepas tu dah, okay, dia macam ni Pak Nil. Okay, kita tak kenal siapa-siapa, kita tak boleh keluar. Aha. Kan? Lepas tu duduk hotel, wow. Okay, you rasa wow. Tapi lepas 2 minggu Pak Nil, you duduk tempat yang sama. Bilik cantik, room service. Ya. Tapi lepas 2 minggu tu, housekeeping, semua makanan you dah makan dekat menu tu. Lepas tu tempat yang you nampak, tempat yang sama. Ya, you tak keluar. Siang hari? Tak boleh keluar, tak kenal siapa-siapa. Tak ada kawan. Customer? Customer, only at night you Ya. entertain them. Tapi You don't really like, hey, can you bring me? No, maybe the girls lah. Tapi laki siapa nak bawa? Carilah perempuan yang ada kereta dah bawa you jalan. Tapi that's what I feel. Most of us, like after 2 weeks, 3 weeks, akan rasa bosan di hotel sebab makanan sama, pemandangan sama. In the first 2 to 3 weeks, it's nice. But when you play there like 3 months to 6 months, it's boring. Tapi jauh lebih bagus daripada makan nasi dengan Coca-Cola. Jauh lebih bagus. Jadi apa yang tak bestnya? After 2 weeks or 3 weeks, Pak Nil, that's what I feel. You feel you miss home. Yeah. And then you eat the same food. Tapi you miss your Filipino food. You miss your Filipino food. Yeah. You are only excited to when the sun goes down, when it's nighttime, I'm going to work. Then you go work. And then mostly daytime, sleeping. Yalah. Yeah, sleeping. Termenung, practice. Gaji banyak tak? For me, it's big, Pak Nil. Amilah, nak tahu juga. You penyanyi. You main apa? I penyanyi. Penyanyi saja? Yeah. Okay. Sebagai penyanyi, berapa dia bayar you sebulan? 2001, I earned 1,800. That's very big for me. It's very big for me. I didn't have that salary before. Ya. Bila you convert to peso. You compare it to my father. Ya 400. 400, 600. Yeah, I said, this is so big. So you hantar semua balik? Semua duit tu? balik. Semua you hantar? Semua Every Pak Nil. month? You know who sent the money, Pak Nil? My wife. Before she was still my friend. Okay. I asked her, can you send this? Can you help me send this money? She said, okay, I help you. Setiap bulan dia yang hantar. I minta dia tolong. I ada tips, Pak Nil. Ya. I dapat tips untuk beli baju. Kalau yang gap tu, yang sebulan tak ada kerja tu, I jimat, Pak Nil. I makan telur saja supaya I simpan duit. Telur atau noodles. Duduk dekat apartmen yang sama. Yang you datang dulu. Ya. Okay. Seronok menyanyi setiap malam, kerenah orang, layan. Bagi saya, Pak Nil, walaupun saya tak ada kerja sekarang, seronok menyanyi setiap hari. Sebab itu kesukaan saya. Ya. Lagi-lagi kalau bekerja. Masa Gegar Vagansa tu, saya dah lama tak menyanyi, tak bertanding. Sangat seronok, Pak Nil. Yelah. That's your love kan, your passion kan. Yeah, your passion. Okay, masa you menyanyi tu, ada ketikanya you tak boleh balik Christmas. Pak Nil, setiap tahun lah sedih. Dulu lagi-lagi tak ada FaceTime. Yang boleh nampak muka. Tak ada, Pak Nil. Dulu telefon guna public phone, Pak Nil. Ada card tu yang kita public phone dekat PJ Shah Alam. Kena cari public phone, call family. Sebab kan family Christian, Christmas, New Year. Setiap tahun tak boleh balik. Sedih, Pak Nil. Sedih, tapi I know. Sangat sedih. You just need to kuatkan diri saja. Itu saja ya. So yang you suka-suka atau pentas itu cuma lakonan suka. Sebenarnya down deep
kat belakang Pak Nil, sedih lah, nangis. Banyak menangis. Ayah saya, dia yang dorong saya. Tapi dia tak sempat tengok saya Pak Nil jadi Artis. masuk industri jadi artis di Malaysia. Dia tak sempat nampak tu. Kalau dia sempat nampak tu, saya rasa dia orang yang paling bangga lah. Okey, ayah awak meninggal tahun Tahun 2008. 2008. Maknanya 7 tahun. Lepas 7 tahun you ada kat sini. Ya. Dan you dah lupa dah cita-cita you nak sambung belajar. You dah sibuk bercinta. Ya. Okay, I akan pergi ke soal cinta tu kemudian. Okay. Tetapi masa ayah awak nazak, maknanya critical. Where were you? Saya ada nak naik untuk perform Pak Nil untuk ambang Times Square. Tahun baru. Merdeka Square, tahun baru. Dulu saya kerja dengan The Singing Shop. Yeah, that one. Tan Sri Asman Hashim. Asman Hashim. Tunku Arisha. Ya. You ajar dia menyanyi juga Miss Nina, yes. Of course lah. Yeah. Dulu ambang selalu ada setiap tahun New Year. Masa tu 2008 betul-betul saya dah nak naik Pak Nil. Isteri saya cakap ayah dah tak ada. Lepas tu I cakap okey sekejap. Lepas tu I buat performance 3 lagu. Lepas tu it was a good show. Lepas tu I datang balik, I minta izin balik. I balik ke rumah, I menangis kat sana. 2 hari Pak Nil. Saya cakap dengan isteri, B, I just stay here. Just let me stay for 2 days. I don't want to go to work. I said, okay. Dalam satu bilik tu saya duduk kat sana Pak Nil. Saya cuba recall semua benda yang kenangan bersama ayah. Dan saya cakap dengan diri sendiri, oh ayah dah tak ada. Keluarga tak ada. Saya laki paling sulung. Siapa nak jaga atau nak beri kata-kata kepada budak-budak di bawah saya kan. Mak lagi. Sebelum ni itu tanggungjawab ayah. Tapi benda tu menjadikan saya kuat Pak Nil sampai sekarang. Yeah, but 2 hari mak, you lock yourself. Ya. Benda itu depression tau. Kan? Benda itu adalah depression. Mak bercakap dengan mak, telefon ibu. Ya. Dan macam mana ibu masa tu? Saya cuba tenangkan dia. Ibu pun tak tenang kan? Masa tu dia pun dia sangat sedih. Dia sangat sedih. That was one part of my life yang sedih lah Pak Nil. Part tu memang saya boleh katakan part of my life that yang paling sedih. Bila bercakap pasal ni Pak Nil, sebab I know. Sebab tapi ayah saya dari dulu lagi masa dia sakit tu ada sesuatu yang dia tak nak saya buat. Dia tak nak saya menangis, dia cakap. I don't want you to cry. I said, what if it's a very sad situation? He said, no, you try to be strong. You pergi sana, you seorang, kuatkan diri, you try to be strong there dekat Malaysia. I said okay, tapi kita manusia saja Pak Nil. Ya. Sampai bila kita nak tahan kan. Ya. Okay, so balik pada perkenalan dengan Izan. Hmm. Macam mana tiba-tiba serius
Daripada pertemuan Galan Night sahaja. Dia adalah kawan pertama saya. Kita berkawan 2 tahun Pak Nil, dan saya nampak dekat dia sesuatu yang mengubah saya Pak Nil. Lagi-lagi sebelum ni saya memang kuat dengan dekat Filipina, keluarga orang Kristian kan. Lepas tu masa kecil-kecil dulu saya ingat Islam ni adalah religion yang hantu. Hantu? Sebab ada hantu dekat Filipina yang bersujud Pak Nil. Oh, okey. So bila saya tengok Muslim solat, oh betul lah diorang ni hantu. Tapi masa saya kenal isteri saya dan seorang kawan lagi tu, benda apa yang saya fikir dia berubah Pak Nil. Your perception. Perception dia berubah. So saya cakap, Islam ni sebenarnya apa? Islam ni sebab yang kawan seorang lagi tu, orang yang paling baik saya jumpa dalam hidup saya Pak Nil. Siapa? Nama dia Zul. Orang sini lah. Kerja dekat hotel juga. Oh, okay. Lepas saya jumpa dia pengemas hotel tu. Okey. So saya cakap dengan diri saya, takkan dia masuk neraka. Saya lagi masuk neraka daripada dia. Sebab dia ni orang baik. Tapi dia Muslim. Muslim ni sebenarnya apa? Saya mula bertanya beberapa soalan lah dekat isteri. Banyak saya punya soalan. Sampai saya pergi perkim. Sebenarnya setahun sebelum kahwin Pak Nil, saya dah convert to Islam. Maknanya you convert bukan atas dasar nak kahwin. Memang you dah terbuka hati nak masuk Islam. Saya nak belajar, saya nak tahu. Pergi perkim belajar. Macam mana you boleh buat keputusan? You kan Christian. Family you kan Christian. Macam mana you boleh buat keputusan senang nak convert? Dekat kawan saya Zul dan isteri saya. Itu permulaan dia Pak Nil. Untuk saya nak tahu. Dia orang punya cara, dia orang punya baik lah Pak Nil. Nasib baik jumpa yang baik lah. Nasib baik you jumpa yang baik. Nasib baik. Itu permulaan perjalanan dia. Sampai saya nak tahu. Sampai saya nak belajar. Macam mana you, tak ada ke you rasa macam saya betray my own religion? You pergi church every week dulu kan? Yes. Maknanya you adalah orang Kristian yang kuat. Saya every summer Pak Nil, saya duduk dekat church. Saya right hand untuk father. Every time ada semayang atau mas, saya yang sebelah father tu. Because my grandmother is ketua church untuk doa. Sebab dia doa Latin. Dia ada keturunan Espanyol. Masa saya nak convert tu, saya tanya dia orang. Tanya family. Saya tanya mak. Mak menangis. Dia nak isteri masuk ke Kristian, which is tak boleh. Saya punya nenek, saya tanya sama, dia menangis. Why don't you bring your wife here? And then we talk. And then that cannot happen because she's a Muslim. Then orang yang saya paling takut untuk nak kecewakan, ayah saya. Last, you talk to your father. This what happened, Pak Nil. When I asked my father, I said, Pa, I'm going to convert to Islam and I'm going to marry a Muslim woman. Ayah saya tanya saya satu soalan saja, Pak Nil. Dia cakap, are you happy? Itu saja soalan dia tanya. Saya cakap, ya. Lepas tu ayah saya cakap, okay, go for it.
dunia ni ada dua saja. Elok dan tak elok. Ya. Baik dan tak baik. Ya. Kalau saya nampak jalan yang baik, Pak Nil, saya nak kat situ, Pak Nil. Saya nak pergi kat situ. Saya tak cakap benda-benda lain tak baik. Ya. Tapi kemungkinan ini adalah Lebih baik. destinasi saya. If God wants to give me this, why should I resist? Kalau God give me a sign of something, then why should I resist? Alah, sebab you cinta girlfriend you, that's why. That's one part of it. But another part which is saya rasa penting, saya nampak dekat orang dan saya nak tahu, saya nak belajar. Okay, akhirnya you kahwin. Yes. You kahwin dan kahwin dengan orang Melayu ni kan banyak pakai duit. Saya sangat bertuah, Pak Nil. Yang bantu saya adalah ayah mertua saya. Okay. Saya beli katil je, Pak Nil. Saya rasa ni pertama kali saya ditanya. Okey, masa saya kahwin, Pak Nil, you nak bagi apa dekat isteri kan, hantaran kan. Masa tu I tak faham hantaran. Lepas tu bilik tu, rumah ayah mertua saya, kita duduk sana dulu because I don't know anyone, I don't know where to go. You stay in my house. Ayah mertua saya cakap, you stay here. Lepas tu bilik tu tak ada katil. Saya ada duit sikit. Mark, what you want to buy? I cakap, I want to buy a bed. Bed for me and my wife. Tapi pasal ayah mertua, okay. That's itu saja you boleh beli kan. Orang nak hantaran, bagilah. Bukan. Cincin ke rantai ke katil. Ada lampu, 2 lampu. Ada, bukan katil. Dia one set, panel dia one set. Dia ada lampu, katil. Katil tu untuk bilik, panel. Bilik tu tak ada katil. Takkan tidur dekat lantai. Takkan baru kahwin tidur dekat lantai. Yang itu bapak betul pun boleh beli. Itu boleh belilah bulan-bulan yang akan datang. Kenapalah katil dulu. Okay. So, duit you tak ada. Macam mana you kahwin anak orang? Macam mana your father-in-law so baik? Sangat baik, Pak Nil. Sangat Kalau baik. bapak mertua lain dia akan tanya, berapa you ada dalam bank? Pak Nil sangat baik, Pak Nil. Saya until now I'm still, dia dah tak ada. Ya. I'm still tak tahu macam mana nak balas. Tapi masa saya dah jadi artis tu, saya dah ada banyak duit. I always take care of them. I always take care of my father-in-law, my mother-in-law and everyone in the house. Siapa yang ada masalah. Sebab apa yang ayah mertua saya buat dekat saya takkan Balas. tahu macam mana nak balas. Dia terima saya sebagai anak dia sendiri, walaupun dia tak kenal saya. He accept me with all his heart. Lepas kahwin, cuba bayangkan Pak Nil, lepas kahwin 2 tahun saya tak ada kerja. Saya tak tahu siapa nak approach. Saya tak kenal siapa-siapa. Ayah mertua saya yang selalu ada kat situ. Lagi-lagi saya pemuzik. So, my rotation of time sleeping memang lambat. Bangun lambat. Saya bangun pukul 12 tengah hari, saya buka pintu. Ayah mertua kat situ, dia duduk. Dia tak berapa English. Dia cakap, dia nak suruh saya makan. Dalam 2 tahun Pak Nil, dia tak cakap apa-apa. Dia tak cakap Melayu? Kita macam orang Jepun kat rumah. Oh, ya ke? My father-in-law. Tapi sangat baik Pak Nil. So, you punya wedding tu, siapa tanggung? My father-in-law Pak Nil. Oh, ya? Ya. And then your family datang? Tak ada Pak Nil. Saya seorang. Saya tak kenal siapa-siapa. Lepas tu, kita duduk kat sini Pak Nil. Lepas tu ada yang silat tu. Saya macam takut dia nak buat apa ni. Kan yang ada silat tu, dia ada pisau. Macam terkejut. Lepas tu I tengok,
semua orang sibuk bercakap dengan diri sendiri, di orang seronok. Tapi yang orang tengah kahwin tu, macam saya dan isteri, macam tak ada orang entertain. Statue. Macam statue. Lepas tu kan I pergi perkahwinan Orang orang lain. lain Sama. Raja sehari, Pai Mansuri sehari. Kita kena entertain lah dia orang. Kan? Baru seronok. Tak ada. Ni tak ada, you duduk saja di pelamin. Tapi halal. Okay, masa akad nikah tu, you tahu kan itu adalah the moment you nak tinggalkan dunia sebagai seorang yang bujang, you nak jadi suami orang. Ya. Dan apa you punya janji masa you nak akad nikah? Saya akan jaga dia dan saya takkan lepaskan dia, Pak Nil. Dan tanggungjawab saya sebagai suami dia adalah selagi apa yang saya mampu, Pak Nil, saya punya tanggungjawab untuk isteri saya. InsyaAllah, Pak Nil, saya nak dia masuk syurga, Pak Nil. Dan you masa tu dah jadi warga negara? Belum. Sekarang pun belum. Belum lagi? Saya penduduk tetap, Pak Nil. I see. Okay, bila awak dah jadi suami isteri, okay, ada masanya duit macam mana? Banyak susah, Pak Nil, dulu. Ceritakan. Ujian banyak susah. Dia saja yang bekerja. Yang baru-baru ni, COVID. Kita orang-orang seni tak ada kerja, Pak Nil. Saya punya bisnes went down. Sekolah muzik Suara Akademi. Budak-budak anak-anak murid tak boleh datang. 2 tahun, Pak Nil. Cuba bayangkan, tak ada kerja. Bisnes down. Kena bayar ini itu. Tapi seperti apa yang saya cakap tadi, Pak Nil, lagi-lagi apa yang saya belajar dekat dalam Islam, redha, Pak Nil. Redha kena ada. Tak boleh kalau stres, dia lagi membawa kita ke masalah yang lagi besar. Redha, Pak Nil. I cakap I selalu minta maaf dengan isteri. This is all I can afford. Tapi saya bertua lah, isteri selalu memahami saya. Lepas tu dia cakap, tak apa, kita sama-sama cari apa yang kita boleh cari. Apa yang datang kita terima. Saya sampai sekarang, Pak Nil, saya masih mencari keadaan yang sederhana. Bukan sederhana bagi saya dan isteri. Sederhana saya dan isteri dan juga keluarga kita. Kita banyak orang-orang yang kita bagi suap nasi, Pak Nil. Keluarga saya dekat Filipina, keluarga dekat sini. Kita punya diri sendiri. Tanggungan, ya. The lowest point lah, masa you dengan sebagai suami isteri, ada tak dua-dua dah langsung tak ada duit? Ada, Pak Nil. Banyak kali, Pak Nil. Tapi memang tak ada duit, berhutang. Memang berhutang besar, ada. Tiba satu chapter baru, your father-in-law sakit. Dia sakit tua, Pak Nil. Dia umur dia dah nak 80 dah. Okay. Memang sakit tua. He's getting old and then saya dengan isteri jaga dia. Berapa lama? Maybe 5 years. Sampai jadi teruk. Ya. Lepas tu masa COVID, kita tak nak dia dapat COVID tu. So kita sewa satu tempat di mana dia boleh duduk. Tempat yang selesa lah. Masa tu dia dah sakit. Lepas tu kita tengah cari kerja, cari duit sampai pergi ke Singapura. Yang last tu kita pergi ke Singapura
Pak Nil untuk meniaga. Dia meninggal sini. Awak selalu bila orang yang awak sayang meninggal, awak tak ada. Tak Ayah ada. awak pun tak ada, ayah mertua pun awak tak ada. Dan masa tu macam mana Izan dan macam mana awak? Ihsan Pak Nil dia anak ayah. Ihsan ni adalah bungsu. 8 adik-beradik. Dia sangat terkesan. Itu dia punya moment lah yang sangat sedih. Panjang lah dia punya sedih tu. Dia sangat sayang ayah dia. Kalau ada masa Pak Nil, setiap hari dia akan pergi dekat kubur. Kita akan pergi kubur ayah mertua saya. Itu destinasi dia kalau saya tak ada kerja, tak ada urusan, akan pergi ke kubur dekat Gombak. Okeylah, kita berhenti seketika. Kita akan kembali banyak cerita. Kalau kita ketawa-ketawa, rupanya ada juga cerita duka yang dikongsikan bersama. Okey, kita kembali dan kita tenangkan jiwa kita. Okey, kita serlahkan lagi potensi kita selepas ini dalam Kita Aja bersama dengan SKV Mind Tropic dan Mind Tropic Junior. Setiap ibu di dunia pasti akan ada satu perkara yang merisaukan mereka. Bahkan perkara itu bukan tentang diri mereka, tetapi tentang cahaya mata mereka yang akan melihat realiti dunia yang sebenar. Sama seperti aku. Aku kerap kali bertanya, kenapa anak aku jadi macam ni? Sedangkan aku ini berpelajaran. Semua orang pandang aku dengan tinggi. Tapi bila di rumah, itu sebaliknya. Anak aku sukar untuk fokus. Dia cepat lupa, cepat putus asa. Setiap kali belajar, dia menangis. Aku telah beri apa yang diperlukan. Sekolah yang bagus, guru yang terbaik. Kenapa dia masih macam ni, ya Allah? Alangkah baik kalau aku dapat ganti tempat dia. Apa salah aku? Sarah, kenapa you buat I rasa kita sangat ni? I don't know what else to do, Lina. Result anak I teruk. I feel like such a failure. I give her everything. Tapi bila tengok result SPM trial, I just... How can a mother with a master degree end up raising a child yang gagal? Sometimes, anak dia bukan tak pandai. Cuma otak dia penat, overload sah. Dia cuma perlukan support you je. Start small, Sarah. Bagi dia pemakanan sihat, or maybe supplement minda. Kadang, otak dia tak fokus sebab tak cukup nutrisi. Trust me, bila minda kuat, everything will be okay. Maybe you are right, Lina. I've been chasing a result. But maybe now, it's time I start healing her mind. Intan, bila otak penat, jangan paksa. Kita kena jaga dari dalam. Makan sihat, tenangkan hati. Kita dah usaha. Lepas tu, kita tawakal. Dan jangan lupa doa. Sebab bila kita usahakan dengan hati, Allah akan cukupkan selebihnya. Ya Allah, terima kasih atas kekuatan anakku. Selagi mampu, aku akan terus di sisinya dengan kasih dan doa yang tak pernah padam.
Okey, kita kembali. Kita aja. Baiklah. Kepada anda, Mak mempunyai masalah untuk bertutur dalam bahasa Melayu. Tapi walaupun kita akan drill dia dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris lah. Untuk menyenangkan perbualan ni agar lebih sampai dan santai. Okey? Alright. Terima kasih sekali lagi kepada anda yang menonton. Jangan lupa subscribe sekarang. Jom kita sambung. Tiba-tiba nama awak meletup. Ya? Di mana pusingan dia? Tiba-tiba you jadi orang yang semua orang nak. Lagu Pak Nil, dia bermula dengan lagu Lagu apa yang meletup? Pencuri. Pencuri. Tapi dia meletup masa saya masuk di interview dekat meletup. Sebab dia orang baru nampak saya. Dulu jambu sikit. Dia orang nampak saya. Lepas tu baru dia orang tahu, oh dia ni bukan orang Malaysia. Lagu dia orang dah dengar. Lagu Melayu tapi bukan orang Malaysia. Siapa ni Mark Adam? Siapa dia ni? So orang... Saya interview awak lah. Carta Era. Oh ya, yeah, the first one. Sebelum meletup. Ya, betul. Saya interview Tapi awak. itu bukan pencuri. Itu yang lagu pertama. Itu apa? Lagu Sampai apa nanti. Lagu awak dah jadi... dah ada dalam carta. Kan? Dah ada dalam carta. Nama awak dah dikenali. So hidup awak berubah. Berubah di segi masa kerja Pak Nil. Tapi berubah di segi siapa saya tak ada Pak Nil. Saya masih sama Pak Nil. Tapi kerja tu dah makin banyak Pak Nil. Pengalaman, ilmu membesar Pak Nil. Saya banyak belajar daripada perjalanan jadi orang sini. Tapi hati masih sama. Ya. Awak tak beli 4 kereta. Duit dah banyak. Ada beli kereta yang perlukan Pak Nil. Duit sederhana saja Pak Nil. Awak semua job awak ada. Awak berlakon, awak lawak, awak mencara, awak menyanyi, awak buat lagu untuk orang. Banyak bantu orang Pak Nil. Keluarga besar. Lepas tu sedekah, zakat. Itu satu-satunya mana duit kita pergi. Tapi kita tak cakap lah. Of course lah. Ni baru tercakap. Keluarga besar. Tukar katil baru tak? Tak ada Pak Nil. Pakai katil lama lagi? Lama. Saya punya kelisa masih ada. Lah. You didn't change. Didn't change yang Rumah you masih duduk rumah. Dah tu pindahkan. dah pindah. Yang rumah tak siap lagi. Saya punya rumah ayah mertua tak siap lagi. Oh, you renovate? Renovate. Tapi tak siap lagi. Kan tak ada. Ni baru bermula balik. Dan kehidupan rumah di Filipin dah berubah dah. Rumah dah cantik. Okey, sama. Oh no, dah pindah. Oh, pindah ke mana pula? Manila? Pindah ke Cebu juga. Cebu juga. Tempat tu juga. Tapi dah elok lah. Sudah elok. Ada 20 orang juga awak pindahkan sekali? 10 lebih. Saya punya sepupu tu yang lain tu, dia orang punya hidup alhamdulillah bertukar dah juga. Meningkat. Yeah. Ada yang dah kahwin dengan orang putih. Okey. Ada yang duduk dekat Germany, dekat Australia. Okey. Yeah. Okey. Dan bila awak menjadi bintang popular lah, orang kenal awak, kan? You punya life dah berubah. Saya sama Pak Nil. Saya Mark Adam yang dulu sama Pak Nil. Ini bagi saya adalah kerjaya. Saya tak faham. Saya nampaklah di luar negara pun ada. Bila jadi artis, ni ke atas. Kenapa? Kenapa bila you jadi artis, you punya hidung ke atas? Apa what's the reason? Bagi saya tak ada sebab Pak Nil. Sebab saya nak cari makan. Ini kerjaya saya sebagai artis. Orang nak bergambar,
okey. Sanjung saya jangan. Sanjung Tuhan. Saya sama. Saya tak ada macam sebab tu saya cakap tadi awal, saya orang miskin. Kalau saya ada banyak duit nanti, sebanyak-banyak berbilion, hati saya masih orang miskin, Pak Nil. Saya masih sama. Daripada mana you belajar berlawak? Tak tahu, Pak Nil. Tapi saya suka, I like humor, Pak Nil. I like, my favorite movies are from Adam Sandler, Ben Stiller, The God Must Be Crazy, and you know, the slapsticks. Yeah. And then, I suka kelakar, Pak Nil. I suka tengok kelakar, benda kelakar. Yang lucu. Charlie Chaplin, Okay. slapstick. Masa sini, yalah, Tan Sri P. You faham? I tak faham, tapi Izan always tell me, this one he said like this, sampai I faham. Sebab tu kan setiap Ramadan dekat TV tengok black and white. And then you tiba-tiba Allah bagi you rezeki. Okay. You dah pergi umrah Sudah. kan? Masa you first pergi sampai umrah, Yes. you nampak Kaabah. Macam mana berasa tu? Sayu Pak Nil. Nak kena datang lagi. Lain Pak Nil sana. Tak tahu nak cakap macam mana. Tenang, indah, tenang, seronok. Macam you dekat dengan macam you dekat dengan Tuhan kan. Dia macam you dekat keadaan yang baik. Pertama saya pergi dekat Kaabah, saya menangis Pak Nil. Saya sayu. Saya koyak. Kenapa you nangis? Saya tanya, dalam perjalanan hidup saya tak pernah fikir saya boleh sampai kat sini. Dengan jalan yang Tuhan bagi dekat saya. Tanda-tanda tu macam dilengkapkan daripada tanda-tanda masa saya kenal isteri saya. Tanda-tanda untuk saya nak belajar Islam. Tanda-tanda tu macam disusunkan, Pak Nil. Perjalanan tu macam disusunkan. Saya masa saya sampai sana, saya sangat berterima kasih pada dia. Saya sangat beritahu saya betapa saya bertuah dan rasa gembira. Saya menangis, Pak Nil. Perasaan paling yang saya rasa dalam hidup, yang paling besar, masa saya peluk Kaabah, saya rasa 10 minit Pak Nil, saya menangis. Bukan menangis sebab saya tak faham, Pak Nil. Dia turun, sedih, yang sangat sedih. Lepas tu saya punya kepala, dia macam ada macam benda-benda yang tak elok saya buat, Pak Nil. Dia macam teringat. Dia reverse. Dia automatik macam tu. Dia macam playback. Lepas tu saya minta maaf. Tapi you tahu kan, you punya dosa hanya diambil kira lepas you masuk Islam tu saja. You reverse balik semua cerita sebelum Islam pun keluar juga. Keluar, Pak Nil, semua. Okey. Dalam perkahwinan, dah berapa tahun dengan Nizan? 2001 dah 20 lebih. tahun. Ya. Dan bukan ke, you know where I'm coming, kan? Bukan ke setiap pasangan mahukan anak, kan?
Dan kalau you ada anak you sekarang dah umur 20 tahun. Ya. Ya, macam mana you convince each other? Dulu ada juga Pak Nil yang kita selalu plan, selalu buat yang terbaik untuk mendapat anak. Sampai ke tahap yang ada jugalah stres sebab nampak kawan-kawan dah dapat zuriat. Tapi kita mungkin sebab kita sayang masing-masing Pak Nil, kita disebabkan ini Pak Nil sebenarnya kita masih berharap insya-Allah, tapi kita ada redha. Kita ada redha. Di masa yang sama kita pegang masing-masing kuat-kuat dengan ujian. Jangan lepas. I kena fahamkan awak dan dia kena fahamkan saya. Saya bertua Pak Nil. Dia tak. Dia masih ada dengan saya. Saya punya isteri ni Pak Nil. Sangat baik bagi saya. Apa yang dia bagi dekat saya sangat rasa bertua. Kalau orang kenal dia Pak Nil, dia ni yang jadi kawan dia also sangat bertua jadi kawan dia. Dia sangat memahami saya. Saya cuba memahamkan dia. Kita redha, kita tunggu apa yang Tuhan bagi dekat kita. Ya. Itu bagi saya bukan benda yang kita nak kena streskan lagi. I love my wife. I love her so much. Saya dah berjanji dalam masjid masa kahwin apa yang saya untuk isteri saya. Awak ni punya ketebalan memahami, memegang konsep Islam dan juga janji awak tu lebih tebal daripada orang yang dilahirkan sebagai Islam. Ada yang rapuh. Padahal dilahir sebagai Islam, tapi bila dia dah kaya, dia jadi lain. Tapi bila dia diuji dengan tak ada anak, dia jadi lain. Kan? Okey, dah awak pernah ambil anak angkat? Pernah. Dulu tu budak tu memerlukan bantuan. Okay. That's the reason. So kita bantu dia. Tapi Dan budak itu menggembirakan awak berdua? menggembirakan. Pak Nil, saya kerja, saya tak excited nak balik. Kerja, besok saya nak excited nak balik. Nak tengok anak. Itu dia punya anak sakit, tengah malam sakit beberapa hari, kita mesti ada tenaga. Kita tak tahu tenaga tu dari mana. Kita dah bekerja tapi sepenuh malam kita masih jaga. Tapi ada tenaga sebab budak tu. You ambil daripada baby Daripada baby. Umur berapa hari 7 bulan. Okey. Lepas tu dia dah membesar. Lepas tu dia dah jadi setahun lebih. Dia punya parents dah okey. Lepaskan. Masa itu saya punya isteri koyak Pak Nil. Saya pun koyak sampai kita kena pindah. Sebab dia boleh macam jadi gila. Dia boleh ingatkan memori. Budak tu berlari dekat sini. Kita duduk tengok TV. Ibi, ingat tak dia kat sini? Oh ya, saya ingat. Ingat tak dia kat sini? Alah. Lepas tu isteri saya cakap, B, boleh tak kita pindah? Saya tak boleh lah. Saya selalu ingat dia. Cakap, okey kita pindah. You sendiri nangis? Nangis Pak Nil. Nangis. I already... Who doesn't love a child? Tapi you tahu kan yang ibu dia akan ambil balik kan?
Tahu. Ke memang perjanjian tak patut ambil balik tapi dia datang ambil? Dah tahu. Dah tahu. Kenapa you terima perjanjian macam tu? Ah, You tahu yang ibu dia akan ambil balik, kenapa you ada terima? dekat Melayu kan there's a belief that okay, you jaga ni, nanti you akan dapat anak sendiri, kan. Betul. Itulah masa tu macam tu lah. Tapi dalam diam rupanya awak dah semai kasih sayang dalam dekat dia. Kasih sayang. Dan putus terus, tak dijumpa dah. Ada orang dah pindah. Saya rasa dah pindah dah. Masa tu, lepas tu saya dah jadi artis, Pak Nil. Pergi sini sana sibuk. Kan hidup dah ke arah nak cari makan lebih. Dan kenapa awak tak mahu ambil anak angkat yang kedua? Sebab experience tu, Pak Nil. Trauma. Sebab experience tu. Kita pergi anak-anak yang bagus, Pak Nil, bila munculnya Suara Akademi. Anak-anak murid Suara Akademi macam anak-anak dia. Dia jaga diorang. Sambil anak-anak murid tu tak nak balik rumah. Dia duduk kat situ. So, okay. Tapi insyaAllah masih berdoa lah. Ya, insyaAllah. Tapi apa-apa saja, Pak Nil, Tuhan bagi nanti. It's always the best. Kita tak tahu. Ya. Kan? Ya. It's always the best. So, okay lah. Mark, thank you so much. This is one story. I don't know whether you have share dengan podcast yang lain. Pasal Tadi yang katil tu tak pernah share. Tapi itu true story, Pak Nil. Sebab saya ditanya, okay, kalau you ditanya, you nak bagi apa? Bunga dah ada, meja dah ada, makanan dah ada, ni semua dah ada. Tapi bilik tak ada katil. You nak bagi apa, Pak Nil? why you so defensive? Because we have the defend in front. Why you so defensive? Not defensive. Gurau je cerita pasal katil tu. Logically logically. Takkan gurau je cerita pasal katil tu. Kenapa yang you defensive lah? Aduh. Okay lah, Mak. Thank you so much, Mak. Sebab sudi datang, sudi cerita. Lagi selalu kita dengar perjuangan orang yang Pak Ni jemput, perjuangan dia berada di, memang dia orang sini. Tapi sekarang ini kita bercerita dengan seorang yang datang dari luar, tak kenal siapa-siapa, datang Malaysia, dia tahu KLCC sahaja, tiba-tiba dia menjadi bintang besar. Okey, dan masih lagi belum dapat kerakyatan Malaysia, cuma penduduk tetap, PR. Dan Mak, kita tak nampak Mak sebagai orang Filipin pun. Kita nampak Mak sebagai bintang dan juga permata Malaysia. Terima kasih, Pak Nil. Thank you so much. Alright, kita jumpa lagi dalam Kita-Kita Aja.